Kecoh semalam Ojen di scam oleh seorang perempuan. Untuk siapa-siapa yang tak tahu modus operandi dia, mesti ni Abang Is ceritakan sikit. Yang this one girl, nama dia Abang Is panggil dia Laila Majnun lah. Dia seorang PS, personal shopper. Dia ambil order daripada pembeli-pembeli dia dan dia datang setiap kali Ojen buat booth jual kunafa tu, dia akan datang beli dalam kuantiti yang banyak. Setiap kali dia datang membeli dekat Ojen, dia akan membuat bayaran bukan menggunakan QR, dia menggunakan receipt transfer. Yang mana receipt ini telah diedit, jumlah bukan sikit, dan dia telah buat benda ni selama 8 bulan. Isu dia sekarang, kenapa selepas 8 bulan baru Ojen nak perasan? Okey, korang kena tahu tau. Bulan 5 dengan bulan 6 ni merupakan bulan yang krusial untuk seorang peniaga dengan affiliate sekarang ni. Sebab kami kena submit borang-borang bayaran cukai pendapatan. Untuk tahun perbelanjaan tahun 2024, accountant company Ojen dah buat kira-kira, tallykan untung rugi, duit masuk duit keluar berserta jumlah receipt pembelian yang katanya dalam 200 receipt pembelian daripada Akak Laila Majnun tadi tu, duit transfer oleh akak tadi tu tak masuk ke dalam company. Macam mana dia boleh buat penipuan ni? Katanya dia merupakan seorang banker yang telah diberhentikan kerja sebab dia pandai edit receipt pembelian tu. Dan keyakinan dia untuk buat benda ni selama 8 bulan membuktikan dia memang hati kering. Untuk bagi senang faham, kiranya dia beli kunafa Ojen tanpa bayar, tapi dia collect duit daripada pembeli-pembeli dia untuk keuntungan peribadi dia. Ojen suruh dia bayar balik 280,000 tu, tapi setakat semalam dia hanya terima 69,000. Berdasarkan caption Ojen tu, Abang Is faham Ojen tak nak bertolak ansur. Memang Ojen dah bawa dia ke balai untuk diselesaikan oleh pihak berkuasa. Untuk Ojen, jadikan ini sebagai pengajaran untuk Ojen terus maju dalam bisnes. Dalam bisnes ni memang macam-macam scam boleh berlaku. So Abang Is doakan semoga Ojen dilimpahkan rezeki yang lebih banyak lagi ke depan. Korang semua, untuk affiliate dengan seller-seller, alang-alang ni Abang Is nak cakap, korang please update korang punya cukai. Yang tak tahu nak buat tu, pergi dapatkan TIN number dulu untuk mudahkan urusan ke depan.